Nama saya Asmadi bin Umar. Okey, saya tak bekerja dah ni. Saya dapat penyakit buah pinggang. Saya ada 3 orang anak. Yang pertama sulung tu dah kahwin dah. Tinggal yang 2 orang tu sekolah lagi. Seorang tingkatan 1, seorang darjah 1. Second, habis. Apa? Dia macam mengeluh tu. Oh ya ke? Itulah. Ni bawa aku tengok. Aku macam tengok kan. Lepas tu saya orang nampak. Tahu? Betul bawa Abang Madi. Pusing balik. Saya ambil full shot dulu Berlakon kira tak bisa berlakon ni orang kata kan. Tapi ada permintaan daripada Farid 88, kita nak untuk mendapatkan sumbangan yang orang kata real lah kita. Yang cerita ni pun memang real daripada saya pun. Kehidupan saya memang macam tu lah. Kira orang kata tajuk baju cari ni memang kena dengan saya, kehidupan saya ni lah. Nak kata memang susah lah orang kata. Dengan tak bekerja ni orang kata. Bincang lah. Bincang dengan kak ni pasal kata kita ni kena berlakon kita ni dengan Farid 88 kata. Lepas tu perempuan dia pun awal tu dia rasa was-was juga dia kata. Awak tak bisa berlakon Lepas tu saya pun kata tak apalah kata. InsyaAllah kok kita berlakon kita dah boleh rumah kata kan. Boleh duduk sikit kata. Ayah ni clear. Perempuan pun okey lah. Anak-anak pun saya suruh berlakon juga kata kan. Alhamdulillah semua clear. Okey, yang cerita tentang baju cari ni baju saya ni lah orang kata. Baju lama kot kata pakai kata. Kita pergi masjid. Budak-budak ni duk melawat-melawat. Tarik baju saya. Cari terus dah kita pakai baju lama dah. Saya nak minta maaf kejadian tadi. Cik Farid ada kat situ tempat saya tu. Dia bersipati kat saya, dia bagi baju baru saya. Alhamdulillah. Start pada itu saya dapat jumpa Cik Farid tu. Dia main rumah bagi bantuan rumah kat saya. Repair rumah lah kata kan. Tapi alhamdulillah nampak rumah lagi cantik daripada yang asal dulu. Kira-kira saya berpuas hati lah dengan cara kerja Cik Farid ni. Saya dapat bantuan rumah ni melalui penghulu kita Cik Zul, dan lagi seorang tu Farid 88. Daripada Cik Farid 88 main rumah, tengok rumah saya teruk sangat. Dah macam nak roboh dah rumah pun. Sebelum ni saya minta merata kata. Daripada banyak jabatan lah mai. Ada yang main ukur siap pun ada, tiba-tiba tak jadi. Saya pun putus asa dah dengan harapan yang mereka bagi kat saya tu. Tiba-tiba muncul Farid 88 bagi harapan baru kat saya. Alhamdulillah tahun ni clear. Rumah saya dapatlah rumah baru tahun ni duduk. Tahun ni kan rumah baru. Lega lah. Kalau tidak bocok merata rumah saya ni kalau hujan tu. Macam-macam. Tak larang nak tahan timba dah rumah. Bumbung beberapa kali cabut dah. Rumah saya pun dulu orang kata buat daripada ni ya. Kandang lembu kayu-kayu dah kan. Tu yang rumah saya ni. Kira orang puan saya alhamdulillah. Dia kata seronok sangat lah kita dapat rumah kita. Duk bayang-bayang kaya tu ni rumah baru kita. Okey, harapan saya untuk telefilm ni harap-harap sampai ke orang kata NGO lah. Pasal tengok kehidupan kita orang kampung ni bukan yang senang. Supaya orang kata hulur-hulurkan bantuan lah untuk orang miskin ni kan. Kawasan-kawasan kita ni, kawasan-kawasan kampung ni banyak yang tak mampu ke dah. Kira kehidupan kita orang kampung ni orang kata. Kes pagi makan pagi, kes petang makan petang lah macam tu. Nak lebih-lebih tak ada lah. Macam saya ni orang kampung tambah duk buat bendang ni, duk menyulam ni nak boleh apa kan. Orang kata kan. Kita duk berharap daripada situ lah. Bantuan-bantuan yang daripada NGO.
Kira sekarang ni kira yang terbaik yang saya nampak sekarang kira Farid 88 boleh bantu lah orang-orang miskin macam kami ni lah kau tahu. Tu Ramadan ni kot. Okey, ramai-ramai lah tengok kereta ni. Pokok yang rasa tersentuh hati tu. Bagi filem ni minta lah yang tengok tu share-share kat kawan-kawan apa semua. Agak kita boleh sampai mesej kita ni yang kita buat ni. Pasal jalan cerita dia pun memang kisah yang sebenar dah. Bukan reka-reka, memang benar betul-betul kehidupan saya macam ni. Farid Bina, kami bahagia.